Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini saya nak tunjuk dua function yang menarik yang ada pada Proton X50 ya. Okay, function dia ada pada ketiga-tiga spek, iaitu model eksekutif, premium dan juga flagship. Iaitu yang pertama adalah intelligent entry. Okay, mana kita bawa kunci, kita datang saja dekat kereta, dia automatik akan hidup lah. Okay, dan dia juga didatangkan dengan sistem push start button. Okey, tekan saja brake, kemudian kita tekan push start. Jadi function ni dia ada pada semua spek eksekutif, premium dan juga flagship. Manakala function yang kedua yang menarik pada Proton X50 ni adalah walk away auto lock. Contohnya anda dah sampai ke destinasi, anda matikan enjin kereta. Okey. Kemudian anda tutup pintu kereta anda. Dan anda pergi tanpa anda lock kereta. Okey, dia akan automatic lock. Sama macam anda tengok kat bahagian side mirror tu, dia dah auto flick. Maknanya kereta dah lock lah. Jadi anda dah tak perlu tekan kunci kat remote ni lagi, ataupun kalau anda sering terlupa, anda dah tak perlu risau lah nak pakai Proton X50.